Okey sahabat, inilah motor Milori TRF 180 manja 18. Inilah ni kat dalam bot dia lah. Ni bot Tekor Milori. Dia ada pagar, roda, dia ada jamban. Jamban. Ni tong lahbat. Ni untuk depan hidup lahbat. Ni. Ni belakang dia. Belakang dia ni lah bot Tekor Milori ya sahabat. Dia 2 tingkat sahabat. 2 tingkat. Ni atas boleh tidur dah dalam 5-6 orang. Ni genset untuk api, lampu. Ni dapur dapur. Ni pinggan mangkuk untuk makan. Ni dah. Inilah keadaan bot motor Milori. Ni dalam lagi boleh tidur 2-3 orang. Ni enjin dia bersih, enjin. Enjin bersih. Roda dah ada sahabat, roda tak payah bawa. Ni kabin ekor. Ni tong air untuk mandi. Ni tong ikan. 3, 1 besar, 2 kecil. Okey sahabat. Ni untuk letak joran atas. Inilah gambaran bot Tekor Milori. Sesuai untuk mencandat dan memancing bottom dan pelantar minyak.